Ni RM7 ya? Boleh ya? Boleh makan 2 orang 3 orang? Ya, RM5 ni deh. Untuk orang luar Kelantan yang kata makan memang Kelantan mahal-mahal, tengok video sampai habis pasal temen di artis itu tunjuk. Datang lambat confirm habis makan nasi ni. Kena mari awal pagi. Kapan dia ni? Gini ni. Akhirnya bila sampai juga di artis itu tunjuk. Ada hari Sabtu sebab nak tengok katanya kalau mari pagi hari Sabtu dia punya barang lagi banyak. Construction tengah upgrade. Sini sebenarnya nak beli buah sayur, buah-buah untuk dijual di Canberra Street sebab lah ni kena serai teri oleh kerai. Woi banyaknya, sedapnya. Hei, mari semua habis. Pulut ayam. Boleh. Comel ke? Tua dah. Nasi ayam yang mati dah, yang mati. Ayam cocok tinggi. Ayam mati lah. Terah. Terah ke? Boleh. Jadi dia macam ayam susu gitu. Orang Thailand ke? Susu. Dia buka sekor apa tutup ke apa? Buka saya buka pasal kone ada dah. Setengah hari jual dah. Setengah ada dah. Pukul berapa mas? Ni berapa ya? Ni untuk RM5 ni deh. Makan sini je tak payah kikol. RM5 ke? RM5 sama. Rimsam. Rimsam. Weh, tengok rimsam. Yang ambil on ni hot jolo ni ke apa ni? Dia kira kan so. West so. Ya. Buat video tak apa kan? Dipanggil ke apa? Salak ke apa? Steamboat. Steamboat pagi-pagi lagi. Pukul 8 steamboat dah. Baik. Okey, wagen ni je. Ni ada laksa lemak ada, laksa siap ada, laksa Penang ada. Dia boleh makan berapa? Boleh makan dalam 5 kilo kilo deh. Kalau setengah kilo gini boleh ya? Boleh makan 2 orang 3 orang. Sekali dengan bekah. Cuma bekah lah, awak bekah. Okay. Ni yang sebekah. Oh, sorry makan ni buat sini lalu. Buat sini lalu. Jadi kalau nak makan apa dekat media selera tu boleh makan lalu sebabnya kita package sekali dengan sudu. Sosek lah belakang. Ni ya. Kita akan bubur gini lah banyak ni lah. Dia sayur dia nya salak. Lagi ni kan timbul. Dah selesai lah. Kata ada goreng tak jadi deh. Tak jadi. Kena ada goreng ni. Ada goreng. Ada goreng dia ni. Tak ada goreng ni. Tak nikmat. Dia ada banyak jenis. Dia ada air. Tapi kita kuat sini memang banyak ikan apa guna? Ikan laye. Fresh lah. Kedai nombor berapa kedai? Kedai dia acik laksa. Acik laksa. Oh ni gapo? Gapo papik? Buat gapo gon ni buat? Masukkan air papik. Papik air untuk orang buat masak. Dia kira apa ya? 5 jam. Paling sedap kali mana paling sedap kali? Ni dua ni lah. Dua ni. Banyak yang main-main buat video. Nasi comel je. Dia mari ni perak dia je. Tak hentam makan baik perak saja. Oh ya, 10 ya tu dua. 20 ya. Tengok ni sekut sedap lah kau sekut. Mobile kebili ada macam-macam jenis. Berapa dah? Lawi air. Banyaklah ikan sini tengok. Kat Amah saya mari dah dulu ke? Dah kat Amah pun ada jual laksa juga. Cuma laksa kat Amah ni apa laksa apa ni? Renti bagi kita. Kepenal ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ada Jadi saya nak beli laksa boleh mari di sini dua-dua kedai sepot belakang. Ke belakang ni kedai kering Kabilih Amandah Enterprise. Bagi-bagi lama, bagi-bagi lama Thailand. Nasi tumbuk. Jadi kan nak dengan mak. Mak. Ni roti. Sedap ni. Abila terang. Roti kering. Roti kering. Dia ada freezer. Ni ni. Dia ada Kabilih ada dia mah. Roti tu tak ada apa. Apa panggil sini? Dekat mak. Dekat Amok. Dia bagi chicken floss. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak beli lah. Meatloaf salad. Sedapnya roti ni siap awak belilah. Dia buat goreng yang tadi. Gula rokok. Dia gula ni mani-mani. Pembuaran runcit. Patut dia ada juga ikan kering kalau siap awak. Mari. Apa dia ni? Gini ni. Apa macam ibu baca cengkerang? Bebek pun ada juga. Weh, comel ikan ni. Ikan mani. Selaku ni mani. Dia rasa mani-mani. Gapo ni ha ni? Video lah. Video pula. Cemek. Cemek. Apa ya? Tepung cemek iti ke apa? Cemek iti gula. Dia nombor 51. 51. Susu badak. Saya buat so dah cuba ada. Bakal lah mu. Ada ibunya kunyit. Ya kunyit. Dia serah pedas-pedas lah sikit. Cuba ada. Ni pulut bakar deh. Sedapnya bang. Dua siap. Dua sia. Ada daging ada. Oh ni saya cari bawah ni tukar awal. Tak buat video tu. Apa? Nanti laku insya-Allah. Ni kuih kos ke? Ni Lopez. Lopez. Di bubur kau ni dik. Pulut.
Tak nak. Tiga kan? Sias keting. Just keping. Nak mulut besar ni so. Tiga gomok, 3 sias. Apa mula siang. Rezeki. Kalau belinya apa ya? 2 ya? Apa juga ya? Ni 51. Kakak ada benda sah sini kat ke apa ya? Ni celuk. Celuk. Ayam Korea. Bubur ni, nasi air ni. Ni cerita Thailand je ni. Ada asam. Kat Asam celuk. Ni ayat ke apa? Ayat kicap ke apa ya? Ayam ni ayam kuah ni. Ni kat apa? Apa hak putih-putih ni? Kat saja. Korea soho ni. Sohyo tu payah cari tu. Nah, tu nak soh nak. Sohyo tu kena ada susu, tak ada ekstra. Campur mi bo apa nak ni? Mi buah sini ya. Nasi daging ni nasi daging. Nasi belau abelung. 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 Ni abelung. Telur lah telur kena. Ikan dah. Okey. Ni tu je ya. Iya. Upah capung ni pula. Dah belong nombor. Ada nombor 50. Ni. Tu harga. Tu dia. Ni tu je ya. Tu je ya dah. Okey beres. Allah. Satu lori. Tu kita ni. MD tu juagan lah. Jadi kalau nak nego colek orang kat sini. Macam ni. Kalau nak jual isi koni hak ni. Mana? Ni kita ambil di Johor, Johor. Parenggang. Ni dah biasa. Nah biasa ni dah 10 kilo, 10 kilo. 23 3 ya. Ni MD tu grade C. MD tu grade C. Ni 28, 20 pagi. Blok B pasal pagi. Hak tempat teduh-teduh sikit ni. Ya ni makan dia sana. Dia paling situasi. Blok A, tak boleh dekat ni blok A. Ni blok B. Blok B. Ni 5 Bali yang kita nak jual ni. Sini ada jual kan. Berapa ya kira utir deh. Jadi kalau nak beli buah boleh mari beli sini. Abang memang beli sini untuk colek abang dah. Kalau di style. Weso nak so ni goya go. Style lo. Warna itu gede. Nah ya, saya hijau. Goya dia. Goyang bona. Pisau kaki. Pak Putih 10 ya. Pak Putih 10 ya. Ni. Mata kucing ni besar-besar. Besar dia. Oh. Apa ya aja. Apa ya aja. Kedagang apa ni? Ada imi buah. Ni. Imi buah antik. Apa dua kedai dia? Jalan dua-dua. Hijau. Mana baby-nya? Masket. Masket. Saya masket. Berapa ya? 10 ya? 10 ya kilo. Oh, comel kilap Dia mari tanya dia. Imi buah. Orang nak jumpa Imi tak apa beres. Mana beli buah boleh saya kat Imi buah ni 3 ni. Sayur dia. Penuh lah ada sayur. Kita jumpa buah-buah kita. Sini memang murah dah buah. Jadi kalau siap nak beli buah mari kat atas situ je. Nak jual colek ke, token buat beg buah ke, keting sekolah ke, mari beli sini artis Tunjung. Berbala nak beli buah tapi pergi beli golan yang habis penuh. Tangan beli kuih-kuih. Tu alhamdulillah mari support belaka artis Tunjung Kelantan.